Pernah tak anda impikan sebuah rumah yang bukan sekadar tempat untuk tidur, tapi sebuah ruang untuk betul-betul hidup? Hari ini, kita nak tengok dengan lebih dekat sebuah kediaman macam tu. Ava Delima. Jom kita jujur sekejap. Mencari rumah yang sempurna untuk keluarga yang makin membesar, rumah yang betul-betul ada ruang untuk semua orang, bukan kerja senang kan? Anda mungkin dah rasa sendiri betapa sukarnya. Dan itulah masalahnya. Kebanyakan rumah zaman sekarang ni macam memaksa kita untuk berkompromi. Kita yang kena kecilkan impian kita supaya muat dalam ruang yang ada. Sepatutnya terbalik kan? Anda tahu kan perasaan tu? Bila kena fikir betul-betul nak susun perabot macam mana, nak cari ruang untuk anak-anak main, dan rasa macam impian kita tu lagi besar daripada rumah kita sendiri. Seolah-olah hidup kita yang kena ikut saiz rumah, bukan rumah yang direka untuk hidup kita. Tapi, macam mana kalau ada penyelesaiannya? Inilah dia, Ava Delima. Ia bukan sekadar satu lagi taman perumahan. Ia adalah jawapan yang direka khas untuk masalah kekurangan ruang yang kita semua hadapi. Dan ini yang membuatkannya betul-betul istimewa. Rumah setingkat yang luas dan selesa memang satu permata yang susah nak jumpa sekarang. Ava Delima tawarkan kelapangan yang luar biasa tanpa perlu penat naik turun tangga. Itu satu perbezaan yang sangat besar. 3 perkataan ni merumuskan segalanya tentang Ava Delima. Luas, halus dan eksklusif. Ini bukan sekadar slogan tau, tapi satu janji yang boleh anda rasa dalam setiap inci kediaman ni. Tapi, Ava Delima ni lebih daripada sekadar bata dan simen. Ia tentang perasaan bila berada di dalamnya. Ia tentang memiliki sebuah rumah yang terasa hidup, yang membolehkan anda dan keluarga betul-betul bernafas dengan lega. Cuba bayangkan, siling yang tinggi, cahaya matahari masuk menerangi ruang tamu. Itulah perasaan lapang dan tenang yang saya maksudkan. Inilah kemewahan ruang yang sebenar. Okey, jom kita tengok perbezaan yang paling praktikal. Rumah setingkat biasa selalunya ada 3 bilik tidur. Tapi Ava Delima, ia tawarkan 4 bilik tidur yang luas dan dirancang dengan teliti. Satu bilik tambahan tu bukan sekadar bilik kosong, ia adalah masa depan anda. Ia boleh jadi pejabat di rumah, bilik mainan anak-anak ataupun bilik yang selesa untuk ibu bapa kita. Ia tentang fleksibiliti untuk hidup bersama beberapa generasi, semuanya dalam satu rumah. Dan kelapangan tu tak terhenti di pintu depan. Tengok anjung kereta yang luas ni. Ia lebih daripada tempat letak kereta. Ia boleh jadi tempat untuk barbecue hujung minggu atau tempat anak anda belajar naik basikal. Tapi ada satu perkara penting yang anda kena tahu. Gaya hidup macam ni dengan ruang dan rekaan sebegini adalah sangat-sangat eksklusif. Peluang ni memang terhad. Sejauh mana terhadnya? Keseluruhan kawasan ni cuma ada 22 buah rumah. Ya, betul. Hanya 22 keluarga sahaja yang bertuah akan dapat panggil Ava Delima ni rumah mereka. Dan daripada 22 unit tu, hanya ada 2 sahaja rumah berkembar. Peluang untuk memiliki salah satu daripadanya memang sangat-sangat eksklusif. Jumlah yang terhad ni memang disengajakan. Ia untuk pastikan komuniti anda kekal tenang, privasi terjaga dan suasana yang mesra. Anda bukan sekadar beli rumah, anda sedang melabur dalam kualiti hidup. Jadi, sekarang sampai ke bahagian yang paling menarik. Jom kita lupakan sekejap semua fakta dan angka dan cuba bayangkan kehidupan anda sendiri di sini. Jom kita jadikan impian ni sesuatu yang nyata. Bayangkan anda pulang ke syurga pribadi anda ni lepas seharian bekerja, ketenangan, keselesaan dan ruang untuk betul-betul rehatkan diri. Di sinilah babak baru keluarga anda akan bermula. Dan di dapur ni pula, bayangkan gelak tawa sambil masak makan malam bersama, bau masakan kegemaran keluarga pada hujung minggu. Ini bukan sekadar rumah, ia adalah pentas untuk kenangan-kenangan terindah anda sekeluarga. Impian untuk dapatkan ruang dan ketenangan tak semestinya kekal sebagai impian. Peluang yang sangat terhad ni mungkin adalah jawapan yang anda cari-cari selama ni. Kalau inilah kehidupan yang anda mahukan, jangan tunggu lagi. Terus hubungi nombor yang tertera untuk maklumat lanjut. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya hari ini.